Masalah menabung, makin besar gaji, makin besar emosi. Ini kata-kata mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Jadi persoalan gaji kecil atau besar patut bukan alasan untuk tuan-puan tidak menabung. Menabung perlukan disiplin dan juga pengurusan kewangan yang baik. Jika tuan-puan tidak mampu menabung, maka tuan-puan perlu lihat dua aspek tersebut. Jika kewangan tuan-puan dalam keadaan yang baik, tuan-puan hanya perlu pupuk disiplin untuk menabung. Tetapi jika kewangan tuan-puan tidak baik, tuan-puan perlu baik pulih cash flow tuan-puan. Sama ada tuan-puan track perbelanjaan tuan-puan dan berjimat atau cuba tambah pendapatan dengan kerja sampingan. Pakar kewangan menyarankan simpanan 10% dari pendapatan tuan-puan. Kebanyakan masanya simpanan duit makin lama makin simpan makin sedikit. Jika ini terjadi kepada tuan-puan, saya sarankan untuk tuan-puan alihkan simpanan dalam bentuk emas. Nak mula menabung emas di public gold, tuan-puan boleh rujuk